Puasa adalah menahan diri dari segala yang membukakan puasa dari keluar matahari sampai terbenam matahari. Syarat wajib puasa: 1. Islam. 2. Balik. 3. Berakal. 4. Sehat. 5. Bermukim, tidak musafir. 6. Suci dari haid dan nifas. Syarat sah puasa: 1. Islam. 2. Berakal dan mumayyiz. 3. Suci dari haid dan nifas. 4. Nyata masuknya bulan Ramadan. Rukun-rukun puasa: 1. Orang yang puasa. 2. Berniat. 3. Menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Perkara yang membatalkan puasa: 1. Makan dan minum dengan sengaja. 2. Memasukkan dengan sengaja benda ke dalam rongga yang terbuka. 3. Muntah dengan sengaja. 4. Keluar haid dan nifas. 5. Gila. 6. Murtad. 7. Keluar mani dengan sengaja. 8. Bersetubuh pada siang hari. Perkara sunat ketika puasa: 1. Segera berbuka puasa. 2. Berbuka dengan kurma, juadah manis. 3. Baca doa. 4. Melambatkan bersahur. 5. Banyakkan baca Al-Quran, berzikir, berselawat dan membuat amal kebajikan. 6. Sentiasa bersedekah. 7. Jauhkan diri daripada bercakap perkara yang sia-sia dan perbuatan yang tidak membawa manfaat. 8. Mandi junub lebih awal sebelum masuk waktu subuh. Makruh ketika puasa: 1. Bersuntik. 2. Berbekam. 3. Berkumur-kumur. 4. Memasukkan air ke dalam rongga hidung secara berlebihan. 5. Mandi yang berlebihan. 6. Rasa makanan di ujung lidah. Hikmah puasa: 1. Mendidik manusia tidak serakah. 2. Mendidik manusia menahan diri dari makan dan minum di pagi hari sesuai dengan keadaan orang-orang yang miskin tanpa makan dan minum di bulan yang lain. 3. Mendidik manusia menjadi orang yang bertakwa. Tungku Ibnu Basir. Terima kasih telah mengunjungi dan menonton channel kami, Bule Aceh Go TV. Betuwok ne subscribe, sukai, dan nebagi dulu channel Bule Aceh Go TV, supaya tidak ketinggalan info dan berita-berita lainnya. Selagi masih gratis.